Jadi dalam konteks US ini, saya dipahamkan bahawa negosiasi yang berlaku ini dia bukan muktamad. Dia macam kita discuss dalam FTA, mana-mana FTA yang kita dah buat. Pada tahun 1993 kita ada satu FTA kita sign, 2003 ada, 2006 ada, 2009 ada, 2010 ada, 2019 ada. Ini bukanlah perkara yang baru dari segi FTA untuk ekonomi. Dia bukan tak masuk dalam politik ini. Jadi apabila saya melihat ART ini, sudah tentu saya melihatkan ada banyak perkara-perkara yang perlu kita tengok dan kita bincang untuk kita meletakkan agreement sebelum kita rectify agreement secara final. Kita mesti define soal-soal isu-isu yang berbangkit yang menyebabkan ada salah anggap, contoh melibatkan kedaulatan negara dan juga kepentingan negara dan sebagainya. Itu saya ambil maklum. Cuma pada masa sebelum saya terlibat ini ialah discussion itu lebih center kepada ekonomi. Jadi apa saja yang tertulis dalam itu lebih kepada ekonomi, tetapi dia tidak mempunyai definition yang jelas. Jadi dengan adanya ratification process ini, maka saya akan mengambil ratification ini untuk berbincang dan redefine balik apa maksud